Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni kita nak buat soalan first principle. Ini soalan dari akram yang kita buat tadi. Sebenarnya ada dua formula dia. Dia tak adalah beza, sama je. The first one is dy dx is equal to limit delta x approaching 0. Delta y delta x. Yang kedua, dy dx equals to limit delta x approaching 0 pakai fx tambah delta x tolak fx over dx. Yang ni kan formula dy yang kita belajar dekat sekolah tadi. Dy sama dengan fx tambah dx tolak fx. So kita boleh gantikan je terus. Paling senang pada saya lah. Okay, jom kita buat guna cara yang kedua. Mana pen? First, check dulu. Y kan sama dengan fx. So kita tulis dulu. fx equals to 3x square plus 5. Lepas tu yang kedua kita nak pakai yang biru ni. So kita tulis je lah. Fx tambah delta x sama dengan 3. Instead of tulis x kuasa dulu, instead of tulis x kuasa 2, kita tulis x tambah delta x kuasa 2 tambah 5. Jangan lupa cek lampu ni sub. Kita kan. So kita dah dapat yang kuning dan kita dah dapat yang biru. So kita masukkan je dalam formula yang kedua tu. Tulis dy over dx is equal to limit delta x approaching 0 f x tambah dx. Yang biru apa? Kita salin balik yang ini. Kalau boleh kita buat satu bracket lah. 3 x tambah delta x kuasa 2 tambah 5 untuk kurungan, tolak kurungan lagi fx 3x kuasa 2 tambah 5 yang warna kuning. So kita tulis 3x kuasa 2 tambah 5. So bahagi delta x. Okey, dari sini kita boleh kembangkan. Okay, saya balik dulu. Dy dx equals to limit delta x approaching 0. Satu garis. 3 salin balik. Yang ni guna teknik SMS macam video algebra aktif hari tu. X kuasa 2, X kuasa 2 tambah something dx pula delta x kuasa 2. So kita dapat delta x kuasa 2 multiply x darab dx, x darab delta x, kita akan dapat x delta x. X delta x darab 2, kita akan dapat 2x delta x. Okey, untuk kurungan tambah 5. Jadi kita boleh selesaikan negatif, positif, negatif. Negatif 3x kuasa 2, negatif, positif, negatif. So kita akan dapat negatif 5. Delta x kat bawah salin balik. Okey. Dy over dx limit delta x approaching 0. Banyak lah, dia kena main kembang-kembang. Tak tutup. So 3x kuasa 2, 3 darab 2, kita akan dapat positif 6x delta x. 3 darab delta x kuasa 2, kita akan dapat tambah 3 delta x kuasa 2 tambah 5 tolak 3x kuasa 2 tolak 5 bagi delta x.
So dari sini kita boleh tengok dulu apa yang boleh dipotong. Ni positif 5, negatif 5 boleh dipotong. Positif 3x kuasa 2, negatif 3x kuasa 2 boleh dipotong. Apa je yang tinggal? 6x delta x tambah 3 delta x kuasa 2. So kita salin dulu. Dy over dx is equal to limit delta x approaching 0. Salin balik. 6x delta x tambah 3 delta x kuasa 2 bagi delta x. Okay, dari sini kita boleh faktorkan. Apa yang kita boleh faktorkan? Paling besar yang kita boleh bahagi. 6 dengan 3 sifir sama. 6 boleh bagi 3, 3 boleh bagi 3. So, dia macam seolah-olah 3 bagi 3 kita dapat 1, 6 bagi 3 kita dapat 2. So, dy over dx is equal to limit delta x approaching 0. Belum lagi. Lagi satu kita boleh faktorkan dx. So, kita akan faktorkan 3 delta x kurungan 2 dari bawah keluar, dx dari bawah dibawa keluar. So, sini tinggal 2, dx dah hilang, tinggal x tambah dx kuasa 2, satu delta x dah bawa keluar, so tinggal delta x saja. Okay, bagi delta x. Tengok ada benda atas bawah sama. Delta x boleh dipotong. So dy over dx is equal to limit delta x approaching 0, 3 2x tambah delta x saja. So ni macam apa ni, had yang kita buat semalam. So dy over dx is equal to 3 2x tambah kosong. Sebab dx kosong kita ganti masuk, lim dah tak payah salin sebab dah buat masuk. Macam semalam kita belajar. So bila kita buat kira, dy over dx is equal to 3 darab 2 dapat 6x. Settle. By the way, cara mudah kan. Ni cara lagi satu, tapi bukan first principle lah. Ni cara second principle kot. Kot lah. Power darab depan, power tolak 1. 2 darab 3 kita akan dapat first thing first, kita tulis dy over dx is equal to 2 darab 3 kita akan dapat 6. Power tolak 1, kuasa 2 tolak 1 kita akan dapat 1 lah. X kuasa 1 salin balik. Yang ni tak ada x. Dia sebenarnya ada, tapi orang tertentu dia nampak. Dia sebenarnya 5x kuasa kosong. X kuasa kosong kan 1. 1 darab 5 nampaknya 5 lah. So kosong darab 5 dapatlah kosong. So tak ada lah, tak payah tulis lah. Dah kosong, tak payah tulis. So yeah, that's it.